Di perkara kasyaf ini, dia ada jawapan daripada agama di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-60 hingga ke ayat 82. Ini sandaran yang pertama berkaitan dengan kasyaf ataupun ilmu laduni yang berupa kasyaf yang Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir AS, dan di mana kisah ini Nabi Musa AS nak belajar dengan Nabi Khidir, dan ketika itu bermulalah pelayaran ataupun pengembaraan Nabi Musa AS yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan dugaan, sehinggalah bertemu dengan Nabi Khidir AS, dan selepas itu berlakulah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kelebihan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Khidir alaihi salam. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-65, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepadanya, iaitu Nabi Khidir, ilmu daripada sisi kami. Yakni makna min ladunna itu adalah dari sisi kami, yakni ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Di mana Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah terdapat manusia yang lebih alim daripada baginda, daripada Nabi Musa AS? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada seorang hamba yang lebih alim, iaitu Nabi Khidir AS, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di dalam Al-Quran terdapat satu kisah pertemuan di antara Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir AS untuk mempelajari ilmu laduni. Rasanya elok kita kisahkan ataupun kita kupaskan sebagaimana pendedahan dan panduan dalam memahami perkara-perkara aneh dan luar biasa ini. Jadi Al-Quran menceritakan, tuan-tuan, mendedahkan tentang perkara-perkara yang aneh ataupun luar biasa yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-60 hingga pada ayat yang ke-82. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi bermula pada ayat 60 hingga 82. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah terdapat manusia yang lebih alim daripada baginda, daripada Nabi Musa AS? Maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa ada seorang hamba Allah yang lebih alim, iaitu Nabi Khidir AS, di mana Allah sebut wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yakni maksud min ladunna itu dari sisi kami itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ataupun menganugerahkan ilmu kepada Nabi Khidir AS. Maka Nabi Musa AS lalu memohon kepada Allah untuk bertemu dan belajar daripada Nabi Khidir AS. Kita mulakan kisah ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-60, menceritakan beberapa syarat penting untuk bertemu dengan Nabi Khidir AS. Syarat yang pertama ialah kesungguhan dan kesabaran yang tinggi. Itulah yang dipamerkan oleh Nabi Musa AS. Baginda berazam tidak akan berhenti berjalan walaupun terpaksa mengambil masa bertahun-tahun untuk bertemu dengan Nabi Khidir AS. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, au amdiya huqubah, menunjukkan tekad Nabi Musa untuk terus mencari walaupun mengambil masa yang lama. Yakni maksud hukuban itu adalah masa yang panjang, semata-mata untuk bertemu dengan Nabi Khidir AS. Itu syarat dia. Yang pertama, tuan-tuan, syarat nak bertemu dengan Nabi Khidir AS. Syarat kedua adalah sifat merendah diri dan juga tawaduk. Walaupun Nabi Musa AS sudah bergelar Rasul dan mempunyai murid dan pengikut yang ramai, baginda tetap merendah diri untuk berguru dengan seorang Nabi yang bukan bertaraf Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiganya, masa dan lokasi pertemuan adalah rahsia dan tiada siapa boleh menentukannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa hanya diperintahkan membawa bekalan dan berjalan terus sampai pertemuan di antara dua laut, Majma'al Bahrain, yang baginda sendiri tidak tahu di mana dan bila akan bertemu dengan Nabi Khidir AS. Ketiga-tiga syarat di atas jelas menunjukkan bahawa
untuk bertemu dengan Nabi Khidir bukan semudah yang disangka. Hatta Nabi Musa yang bergelar Rasul Ulul Azmi pun terpaksa menempuh perjalanan yang jauh dan sukar sebelum diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Hari ini tuan-tuan, ada orang yang berubat senang-senang je boleh mengaku dia kasyaf dan sebagainya tuan-tuan. Dia boleh tahu perkara yang gaib dan sebagainya tuan-tuan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi pada ayat 61 hingga 65 mengisahkan dugaan-dugaan yang dihadapi oleh Nabi Musa AS dalam perjalanannya untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Yang pertama, keletihan yang dialaminya setelah menempuh perjalanan yang amat jauh. Ketika tertidur akibat kepenatan, berlaku satu peristiwa yang aneh, yakni di mana ikan yang dibawa oleh mereka, oleh Nabi Musa, ikan yang dibawa oleh mereka sebagai bekalan, tiba-tiba hidup dan melompat berenang ke laut. Dan perkara ini dan peristiwa ini disaksikan oleh muridnya, iaitu Yusha' bin Nun. Dan peristiwa ini malangnya syaitan telah menjadikan beliau lupa untuk menceritakan hal tersebut kepada Nabi Musa AS. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Sesungguhnya aku telah lupa kepada ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatinya melainkan syaitan. Maka kejadian itu menunjukkan bahawa pertemuan dengan Nabi Khidir bukan sahaja akan diuji dengan kesusahan dan kepayahan, maksudnya jauhnya perjalanan itu, malah syaitan akan turut datang untuk menggagalkannya. Pada ayat 66 hingga ke 70 di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan syarat belajar daripada Nabi Khidir alaihi salam. Pada ayat 60 hingga 70, Musa berkata kepada hamba Allah itu, iaitu apa? Nabi Khidir alaihi salam. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu apa yang telah diajarkan kepada kamu, iaitu ilmu yang membimbing kepada kebenaran dan kebijaksanaan, iaitu ilmu laduni yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Maka jawab Nabi Khidir alaihi salam, sesungguhnya kamu, iaitu Nabi Musa AS, sekali-kali tidak akan sanggup bersabar ataupun sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu tak tahu ataupun kamu belum cukup tahu tentang perkara itu? Maka Nabi Musa pun menjawab, insya-Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar dan tidak akan menentang kamu dalam sesuatu urusan pun. Nabi Khidir AS menjawab, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkan kepada kamu. Maka berjalanlah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS pada ayat yang ke-71 hingga 73. Kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah paparkan dalam surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 73. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki bahtera, lalu Nabi Khidir melubanginya. Maka Nabi Musa berkata, mengapa kamu melubangi bahtera itu yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Maka sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Tuan-tuan, berbalik kepada syarat yang Nabi Khidir tetapkan kepada Nabi Musa. Apabila kamu lihat perkara itu, janganlah kamu bertanya, melainkan Nabi Khidir AS sendiri yang menjelaskan. Maka Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Dan Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku kerana kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka ayat ini membuktikan tuan-tuan kebenaran peringatan awal yang telah diberikan oleh Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa. Ibrah yang kita dapat tuan-tuan, kalau seseorang itu digunakan ilmu kasyaf ataupun ilmu laduni yang bersifat kasyaf ini, dia tak boleh cerita dengan orang lain, dia tak boleh berhebahkan kepada orang lain, wawarkan kepada orang lain, kerana itu adalah rahsia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa Nabi Khidir melubangi bahtera? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 78 hingga 79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku sengaja merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka
ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera ataupun merampas kapal. Perbuatan Nabi Khidir merosakkan bahtera nelayan merupakan salah satu cabang ilmu laduni yang berupa kasyaf. Maknanya tuan-tuan, Nabi Khidir AS ini Allah anugerahkan dia dengan ilmu yang berupa ilmu laduni yang bersifat kasyaf ataupun ilmu laduni yang berupa kasyaf. Dengan kurniaan tersebut, Nabi Khidir dapat melihat apa yang sedang berlaku di pelabuhan yang jauh daripada lokasi mereka berada. Nabi Khidir dah tahu dah perkara itu. Nabi Khidir dikurniakan ilmu itu. Nabi Khidir melihat setiap bahtera yang sampai di pelabuhan akan diperiksa oleh raja. Bahtera-bahtera yang keadaan elok akan dirampas oleh raja. Dan yang berlubang akan dibiarkan. Oleh sebab itu, Nabi Khidir AS sengaja melubangi bahtera itu agar raja tidak akan merampasnya. Tuan-tuan, pemberian Allah ini kita tak boleh programkan. Dia bukannya terjadi selalu je. Tak. Kasyaf ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dan dia berlaku apabila Allah kehendaki. Maka dia akan berlaku dan dia akan diberi dengan kelebihan itu ataupun ilmu itu. Sekiranya seseorang dikurniakan kasyaf sebegini, ia perlu disembunyikan dan tidak boleh dihebahkan. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir AS. Baginda tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada Musa sehingga menyebabkan Nabi Musa AS tidak dapat bersabar atas tindakannya itu. Oleh itu, sekiranya seseorang itu mendakwa dikurniakan kasyaf dan ia dihebah-hebahkan kepada orang lain, itu menandakan kasyaf tersebut bukan ilmu laduni yang bersifat kasyaf, tetapi kasyaf daripada jin dan juga syaitan. Yang ini banyak berlaku, tuan-tuan. Tengok nama, tengok dengan gambar. Setiap hari rawatan, itulah kerja dia. Setiap kali rawatan, itulah yang dia tahu. Boleh tengok gambar, boleh tengok dengan nama, boleh tahu. Scan, ni ada ni. Dekat bawah ada 3 ekor, dekat kaki ada 2 ekor. Ni jin saka ni. Tengok macam itu je. Bila tanya macam mana ustaz boleh tahu? Saya kasyaf. Ni tuan-tuan. Jenis-jenis kasyaf macam ni tuan-tuan, itu dua. Sama ada kasyaf syaitan ataupun kasyaf jin ataupun berbohong, tuan-tuan. Sebab itu berhati-hati. Sebab itu kisah Nabi Khidir AS ini dan juga Nabi Musa AS ini menjadi dalil kepada mereka yang senang-senang mengaku mereka itu kasyaf. Ataupun mereka yang heboh dengan mereka tu ada ilmu kasyaf dan sebagainya, tuan-tuan. Dan kebanyakan mereka yang bercerita tentang ilmu kasyaf ini, tuan-tuan, mereka tidak menyandarkan kepada Al-Quran, tidak menyandarkan kepada hadis Nabi SAW dan tidak menyandarkan kepada pandangan para ulama. Saya bagi tahu kepada mereka, kalau mereka ni boleh tahu perkara gaib, semua benda mereka tahu, cari kabar terbang yang hilang tu, MH370 tu, cari dulu. Kalau jumpa, saya nak belajar ilmu tu. Berlaku juga, tuan-tuan, peristiwa yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya pada surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-74 hingga 76. Maka berjalanlah keduanya lagi hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Nabi Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan pun anak itu membunuh ataupun melakukan pembunuhan kepada orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, kata Nabi Musa AS. Maka Nabi Khidir menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar bersamaku. Musa berkata lagi, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau membolehkan aku menyertaimu, ikut bersama kamu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberi keuzuran ataupun memberikan uzur kepadaku. Jika tadi tuan-tuan Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir dengan kerosakan pada harta benda, sekarang Nabi Musa diuji pula dengan pembunuhan yang dilakukan ke atas seorang kanak-kanak. Sebagai seorang Nabi yang memahami syariat, Nabi Musa dengan lantang bertanya kepada Nabi Khidir tentang perkara itu. Lantas Nabi Khidir kembali mengingatkan bahawa dia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Begitulah ujian demi ujian yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mendapatkan ilmu dan hikmah daripada Nabi Khidir AS. Rahsia kenapa Nabi Khidir membunuh budak tersebut ataupun anak tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengungkapkan rahsia seterusnya dalam ayat yang ke-80 hingga 81. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan juga kekafiran. Dan kami menghendaki supaya
Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya, yakni kepada ibu dan bapaknya. Maka kejadian yang kedua ini, tuan-tuan, Nabi Khidir AS dikurniakan kasyaf sehingga dapat melihat apa yang berlaku di masa hadapan. Inilah yang dikenali sebagai tuyul zaman, iaitu hijab pandangan zahir dilihat atau diangkat sehingga boleh melihat berentasi masa. Baik, menurut Imam Al-Khazin dalam kitabnya Lubab At-Ta'wil fil Ma'ani An-Tanzil, budak yang dibunuh itu bernama Haythur. Ibu bapanya adalah seorang yang soleh. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Khidir dapat melihat apa yang dilakukan oleh budak itu pada masa hadapan. Budak ini selalu mencuri dan apabila dewasa, dia akan menjadi kafir dan memaksa kedua orang tuanya kepada kekufuran, kepada kekafiran. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Nabi Khidir AS adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam soal iman dan akidah. Baginda tidak akan membiarkan seseorang memaksa orang lain untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentuan di antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi Khidir AS untuk melihat perkara yang berlaku kepada budak itu pada masa hadapannya, tuan-tuan. Yang ketiga, kisah yang terakhir sebelum berpisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 77 hingga 78. Maka keduanya berjalan lagi hingga tak kala keduanya sampai kepada suatu penduduk dalam satu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir AS menegakkan dinding itu. Dan Musa berkata, jikalau kamu mahu, nescaya aku mengambil upah untuk itu. Maka Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Baik, dalam kejadian yang terakhir ini, tuan-tuan, kedua-duanya tiba di satu desa dalam keadaan yang sangat letih, haus dan lapar. Mereka berdua meminta makanan daripada penduduk desa itu. Tetapi penduduk desa enggan menjamu mereka. Dalam keadaan itu, Nabi Khidir berusaha membina semula dinding sebuah rumah yang hampir roboh di desa itu. Perbuatannya membuatkan Nabi Musa keheranan, lalu bertanya, mengapa Nabi Khidir tidak mengambil upah atas kerjanya itu? Peristiwa ini menunjukkan bahawa seorang yang ingin berguru ataupun bersahabat dengan Nabi Khidir AS mestilah mempunyai sifat yang ikhlas, yang sangat tinggi. Dia seharusnya tidak menjadikan sikap buruk seseorang sebagai penghalang untuk seseorang itu berbakti kepada orang lain. Apa yang diharapkan hanyalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya habuan dunia. Ada ulama mengatakan bahawa pertanyaan Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir itu tentang kejadian pertama merosakkan bahtera dan kejadian yang kedua membunuh kanak-kanak masih boleh lagi dimaafkan oleh Nabi Khidir AS. Kerana Musa berbuat demikian demi untuk kebaikan ummah dan berlandaskan hukum syariat. Namun apabila Musa mempersoalkan bayaran upah atas kerja yang dilakukan, pertanyaan tersebut mempunyai unsur-unsur keduniaan dan kepentingan diri. Pertanyaan inilah menjadi titik tolak pemisah di antara Nabi Musa dan juga Nabi Khidir AS. Apakah rahsia kenapa Nabi Khidir membina semula tembok? Berkenaan rahsia Nabi Khidir membina tembok, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman pada ayat yang ke-82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di dalam kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemahuanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Apa yang diungkapkan Nabi Khidir AS menunjukkan bahawa pengetahuan baginda tentang sesuatu yang gaib adalah kurniaan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bukti bahawa
ilmu laduni yang berupa kasyaf ini tidak boleh dipelajari ataupun diwarisi. Ianya dikurniakan terus daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mempunyai sifat ikhlas hati dan kesabaran yang tinggi. Demikianlah pelajaran dan pengajaran yang didapati dari kisah pengembaraan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Walaupun kelihatan seolah-olah tuan-tuan Nabi Musa ini gagal untuk mendapatkan ilmu laduni ataupun memperolehi ilmu laduni. Sebenarnya tidak begitu tuan-tuan. Itu di antara hikmah dia. Ya, hasil ujian yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bersama dengan Nabi Khidir, baginda dikurniakan kasyaf yang sangat istimewa yang dibukakan hijab pandangan batin sehingga dapat melihat kekurangan diri sendiri seperti rasa besar diri, gopoh, kurang mujahadah, kurang syukur, kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingkan diri. Dan hasilnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ya kurniakan ilmu laduni yang lebih istimewa secara terus ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Supaya apa? Supaya ya, rasa ikhlas, syukur, ya, ada sifat tawaduk, sabar, mujahadah, tawakal dan juga redha serta mahabbah. Sifat-sifat tersebut lebih penting. Ya, sifat-sifat inilah tuan-tuan lebih penting. Ya, kerana ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan ya, kalau kita diberikanlah, kalaulah Allah kurniakan kita kasyaf ataupun kasyaf yang bersifat suari, yang bersifat kebolehan melihat gambaran sesuatu yang telah ataupun yang akan berlaku, maka kasyaf tersebut bersifat duniawi, dunia saja tuan-tuan. Ya, sebab itu di antara ibrah dan pengajaran kisah Nabi Khidir alaihissalam ini tuan-tuan dan juga Nabi Musa ini ialah ya, kasyaf yang dimiliki, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Musa adalah rasa tawaduk, rendah diri, syukur, ikhlas, ya, tawakal, redha, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kasyaf inilah tuan-tuan yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan kasyaf suari atau kasyaf yang kita boleh melihat sesuatu perkara yang akan terjadi ataupun sudah terjadi, yang belum terjadi, ya, yang itu hanyalah bersifat duniawi semata-mata tuan-tuan. Dan tuan-tuan, di antara yang boleh kita dapatkan kesimpulan untuk kisah Nabi Musa alaihissalam ini tuan-tuan dan juga Nabi Khidir alaihissalam ini adalah ilmu kasyaf itu tidak boleh dipelajari, tidak boleh didapati melalui pembacaan, hafalan ataupun belajar tuan-tuan. Itu adalah satu anugerah Allah kepada hambanya yang ikhlas, hambanya yang bertakwa kepadanya, hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberitahu sekiranya seseorang itu dikurniakan ilmu kasyaf dan dia hebah-hebahkan, maka ilmu kasyaf itu akan terhijab dan boleh jadi akhirnya disangkakan itu adalah kasyaf yang datangnya daripada Allah, tetapi akhirnya perkara tersebut akan menjadi kasyaf jin ataupun kasyaf syaitan.